Bahkan dalam hubungan perdagangan antarabangsa di antara Islam dengan dunia luar, kita boleh berniaga dengan negara-negara yang ada hubungan diplomatik dengan kita. Dan kita juga boleh berniaga dengan negara-negara yang tak ada hubungan diplomatik dengan kita. Bila ada orang kafir di sebuah negeri yang berperang dengan kita, berperang, tapi rakyat dia ni bukan rakyat yang berperang, dia nak berniaga je, dia nak mari berniaga dengan kita, maka boleh beri visa pada dia yang disebut al-mu'amman. Dia beri keamanan kepada dia mengikut tempoh yang tertentu. Dia boleh duduk dalam negeri kita, dia berniaga di negeri kita, dia ni bukan nak perang, nak berniaga, mari berniaga, mari berniaga, biar dia berniaga, biar dia berniaga, tempoh yang tertentu dia balik ke negeri dia. Hikmahnya ialah supaya dia mari ke negeri kita, dia tengok Islam ni baik, Islam ni adil, Islam ni baruh, balik ke negeri dia, dia cerita orang negeri dia pula. Ini tujuannya. Kita ni pasal apa tak boleh buat begitu? Pasal orang Islam tak pakai gawar, teruk ada orang kafir pula tengah tu. Kerana kita tak ikut Islam. Ini puncanya. Dalam hubungan antarabangsa, kita boleh terima orang kafir mari negeri kita untuk berniaga. Zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pada tahun Amr Ramadah, tahun kemarau. Tahun kemarau ini menyebabkan harga gandum mahal. Harga gandum mahal, harga jagung mahal, harga beras pun mahal. Madinah tak ada beras, tak ada ladang di Madinah. Semuanya import daripada luar. Dan di sana ada sistem cukai yang disebut dengan usyur, iaitu cukai ekspor dan import. Barang yang dibawa masuk dikenakan cukai. Sebagaimana orang kita berniaga, dia kenakan cukai, kita kenakan cukai pada dia. Lalu Sayyidina Umar mengambil tindakan menghapuskan cukai gandum, menghapuskan cukai makanan, menghapuskan cukai ni. Bila cukai dia hapus, maka peniaga-peniaga menganggap dia boleh untung besar, menyebabkan peniaga gandum, peniaga makanan datang ke Madinah, menyebabkan makanan menjadi banyak di Madinah dan harga dia turun. Ini kebijakan Sayyidina bin Khattab radhiyallahu anhu dalam hubungan antarabangsa. Ini semua ada dalam Quran. Hubungan antarabangsa supaya berkenalan, supaya memperkenalkan Islam kepada orang bukan Islam. Itulah dalam masa yang ringkas, sebenarnya perkara yang macam ni kena tulis satu kitab. Bukan satu ceramah yang pendek, satu kitab yang dihuraikan oleh ulama-ulama di dalam kitab yang panjang-panjang yang perlu kita kaji. Yang jadi masalah hari ini, orang Islam tak mengaji agama dia sendiri. Orang kafir mengaji Islam. Orang kafir mengaji Islam, dia ambil Islam ni, dia ambil hukum dunia, dia tak ambil akidah, tak ambil dosa pahala. Itu rosoknya orang kafir. Kita orang Islam ni ada ilmu kita, tapi tak ambil ilmu kita sendiri. Di sinilah menyebabkan kita jadi lemah pada hari ini. Wallahu a'lam.